Kita jangan terikut-ikut dengan peredaran orang sekarang tuan-tuan. Dalam bab mendidik anak, pastikan anak ni bagaimana dia nak dapat straight A. Hantar tuition sana, hantar tuition sini. Anak tak semayang pun tak apa. Anak tak kerti baca Quran tak apa. Nanti dia besar dia belajar lah. Tapi ni nak kena bagi dia study dulu. Siapa jamin ada sijil boleh berjaya? Siapa jamin straight A masuk syurga? Allah tak sebut pun hal tu. Tapi Allah jamin siapa yang ikut arahan Allah, dia akan dapat firdaus Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sebut, ajarkan anak-anakmu takutkan Allah. Kita akan disoal tuan-tuan ni. Suami, isteri Allah Ta'ala akan soal tentang anak-anak. Amboi, macam dia Tuhan letak rezeki orang. Bab rezeki hang jangan kalut, tu kerja Tuhan. Hang buat kerja hang. Kerja hang apa? Ajak anak hang tentang agama. Bertegah dalam ibadat. Pastikan anak-anak kita tahu benda-benda semua. Sampai mereka nak besar, bila agama tu kita tegas, tekankan dalam dada mereka tuan-tuan. InsyaAllah anak kita bila membesar, masuk remaja ke, pemuda ke, dewasa ke, mereka takkan terkeluar daripada landasan agama. Percayalah. Tapi didikan tu mesti mai daripada kecil. Kalau anak kita Allah takut ke Allah, tuan-tuan jangan risau. Kehidupan dia mungkin nampak sederhana, tapi Allah Ta'ala tenangkan hati dia. Allah Ta'ala cukupkan semua rezeki dia. Biar anak kita ni tak berapa pandai, biar anak kita ni sederhana, kerja biasa-biasa, rumah kecil, kereta murah tuan-tuan, tapi akhlak dia A+. Dia hormat kita, dia jaga kita elok, dia taat kita. Dia anak yang menyejukkan hati kita. Ibadat dia, dengar azan dia tahu mana nak pergi, apa nak buat. Tak perlu suruh. Kehidupan dia, harta dia tak pernah simpan. Dia kira tolong orang, dia kira sedekah. Tuan-tuan, itulah kunci kejayaan. Kita hidup atas agama. Kita bukan hidup atas ketetapan kita. Agama dah tetap apa nak kena buat. Pegang je dengan agama. Jangan ragu-ragu dengan Allah tuan. Jangan ambil tahu kerja Allah. Kita buat kerja kita. Apa yang Allah suruh buat, kita buat. Allah akan bagi apa yang kita buat.